Assalamualaikum. Hari ni ada cerita pasal saka harimau putih. Kisah ni dikongsikan oleh Abang Z yang berasal daripada Johor. Kejadian yang Abang Z lihat di depan mata dia sendiri pada tahun 2007. Setiap perkongsian ada mistiknya. Nama ayah Abang Z ni kita bubuh pilah sebagai Pak Long. Dulunya Pak Long ni seorang pemandu bas ekspres. Kadang-kadang tu outstation, boleh dikatakan jaranglah berada di dalam rumah. Pak Long ni orang dia jenis santai ataupun boleh dikatakan jenis cool. Tapi dalam cool dia tu pun, kalau sekiranya orang buat dia ni jadi marah, daripada santai tu bertukarlah jadi panas baran. Kadang-kadang tu benda yang tak dapat diduga boleh terjadi, sepertinya berkelahi. Abang Z ni pernah menyaksikan Pak Long ni pernah berkelahi dengan geng-geng anak muda di dalam kampung depa. Cerita dia macam ni. Geng-geng pemuda ni duk pederas motor di depan rumah si Pak Long. Disebabkan itulah Pak Long ni tak boleh nak tidur. Jadi Pak Long ni pun keluarlah daripada rumah, maki hak budak-budak muda ni. Lepas dah maki, lepas tu hak geng-geng muda ni pun tutuplah suis motor depa. Bila Pak Long ni melangkah saja masuk ke dalam rumah, kawan-kawan kepada geng-geng anak muda ni adalah lagi 2 orang mai pun sama juga. Depa duk rem motor ni sampai duk hingak. Kali ni Pak Long keluar pula. Dia pergi dekat budak-budak tu, dia bubuh sorang-sorang. Padahal Pak Long seorang ni, geng-geng anak muda kata si Abang Z totally ada dekat 6 ataupun 7 orang. Semuanya tumbang. Lepas kejadian tu, esok pagi masa tu Pak Long nak keluar daripada halaman rumah dia, nak bertolaklah pergi kerja. Baru saja nak keluar daripada halaman rumah tu, tiba-tiba yang si Pak Long ni jalan dia dihalang oleh polis. Masa tu polis mai pakai peronda. 2 anggota polis ni pun pergi dekat si Pak Long. Lepas tu Pak Long ni kena gari, bawa lah sampai ke balai. Tapi Pak Long masuk pagi, tengah hari tu dia keluar dah. Dan sekiranya kalau ada seseorang tenung saja muka si Pak Long ni, orang tersebut tu takkan berani tenung si Pak Long ni dengan lama. Ada sebahagian orang yang betul-betul rapat dengan Pak Long ni, mereka tahulah cara nak bergurau dengan Pak Long ni macam mana. Tak boleh nak berlebih-lebih sangat. Sebenarnya jenis Pak Long ni dia pun bukanlah suka berkelahi dengan orang sangat pun, asalkan jangan buat dia marah aja. Pada tahun 2006 yang mana si Pak Long ni jatuh sakit, tapi dia ni tak adalah kritikal sangat pun, cuma tak boleh buat kerja berat-berat lah. Masa tu Abang Z ni dia kerja dekat sawit tu lah, milik ayah dia tu. Sebab sawit tu pun hasil daripada turun-temurun sebenarnya. Masa di tahun 2006 adalah satu hari abang kepada si Abang Z ni baliklah ke kampung. Nak jadikan cerita, ada di suatu petang, masa tu Pak Long, Abang Z dan juga abang kepada si Abang Z. Sebab Abang Z ni dia hanya ada 2 beradik je. Macam si Abang Z ni bongsu, abang kepada si Abang Z ni sulung. Dan ketika tu juga Abang Z ni masih lagi bujang. Macam abang kepada si Abang Z ni dah kahwin dah ada anak, dah ada bini. Mula-mula ni sembang biasalah, sampailah Pak Long ni buka cerita. Dia kata keturunan dia ada belah harimau putih. Masa apa yang diceritakan oleh si Pak Long ni, Abang Z dan juga abang kepada si Abang Z ni jadi tercengang jugalah. Sebab apa yang si Abang Z dan juga abang kepada si Abang Z ni jadi terkejut, yang ayah dia ada belah saka harimau putih. Padahal seumur hidup si Abang Z dan juga abang kepada si Abang Z ni tak pernah nampak langsung dekat keliling rumah tu ada harimau ke, dekat kawasan ladang sawit milik keturunan ayah dia ni ada harimau ke, tak pernah tahu. Kata si Pak Long, aku ni pun dah tak lama dah rasanya. Takutnya nanti pejam celek, pejam tu dah tiba-tiba tak tercelek pula. Sebelum terlambat, aku nak tanya hampa berdua ni. Mula-mula ayah ni tanya dulu dekat si abang kepada si Abang Z, kalau aku dah tak ada nanti ni, hang nak terima tak harimau putih ni? Abang kepada si Abang Z ni dia gelengkan kepala, itu tanda dia tak mau. Lepas tu pula ayah tanya pula dekat si Abang Z. Abang Z ni pun dia kata tak mau lah ayah. Benda-benda macam ni cek kalau boleh tak mau lah. Kata si Pak Long, tak apalah kalau hampa dua-dua ni tak mau.
Kalau andai katalah aku dah tak ada nanti, dekat keliling rumah kita ni akan dengar bunyi ngauman harimau. Kalau boleh hampa abaikan saja. Benda tu 3 hari je, lepas tu dah tak ada dah, kata si Pak Long. Pada tahun 2007 yang mana si Pak Long ni meninggal dunia. Masa hari pertama kebumikan malam tahlil tu tak ada apa masalah. Masa hari kedua tu, yang mana si Abang Z ni tidaklah ke bilik dia. Tiba-tiba ni dekat keliling rumah ada bunyi ngauman harimau. Bila yang si Abang Z ni dengar bunyi ngauman harimau, Abang Z ni jadi terkejut lah. Rupa-rupanya abang kepada si Abang Z ni pun dengar, berserta anak dan juga bini abang kepada si Abang Z ni. Hak si bini dan juga anak jadi takutlah, berpeluk-peluk ni. Kata abang kepada si Abang Z, dah. Tidak. Buat tak tahu dah. Esok pagi tu, kakak ipar anak menakan si Abang Z ni dan juga abang kepada si Abang Z baliklah ke Pekan. Lepas keluarga abang kepada si Abang Z ni balik ke Pekan, yang mana waktu hari yang sama juga si Abang Z ni pergi ziarah kubur orang tua dia. Masa Abang Z ni sampai saja dekat kubur ayah dia, ada seekor harimau warna putih berbelang-belang kala hitam mengelilingi kawasan kubur ayah dia. Masa tu apa yang Abang Z ni nampak, sampai kaki ni tiba-tiba jadi longlai dan lutut Abang Z ni pun rebah ke bumi. Kaki Abang Z ni tak mampu lagi dah nak berdiri. Sampailah ada penjaga kubur ni menghampiri dekat si Abang Z, lalu dia tanya dekat Abang Z, "Ni Z, awaknya Z?" Yang Abang Z ni pun tolehlah ke arah penjaga kubur tu. Pakcik penjaga kubur tu pun tanya lagi dekat si Abang Z, "Ni Z, awaknya Z? Hang kenapa ni Z?" Kata si Abang Z ni, "Pakcik, ada harimau tu dekat kubur bapak saya tu." Tapi pakcik penjaga kubur tu bila tengok dekat kubur ayah kepada si Abang Z ni tak ada apa-apa pun. Kalau dalam masa yang sama, Abang Z ni masih lagi nampak harimau tu duk mengelilingi kubur ayah kepada si Abang Z ni. Jadi pakcik yang penjaga kubur tu pun papahlah si Abang Z ni sampailah dekat store untuk penyimpanan cangkul alat-alat itulah nak gali liang lahat. Pakcik ni pun dia papa-papa, dia letaklah si Abang Z ni di satu kerusi. Pakcik tu pun dia masuklah ke dalam store. Lepas tu pakcik tu pun keluarlah daripada store. Dekat tangan pakcik tu ada cawan berisi dengan ayak-ayak biasa ni. Lepas tu pakcik ni pun dia bacalah sesuatu, lalu dia suruh Abang Z ni minum ayak tersebut. "Dah Z, minum ni Z." Lepas minum, lepas tu pakcik ni pun duduklah berhampiran dengan si Abang Z. Dan pakcik ni pun bertanyalah dekat si Abang Z, "Z, tadi aku tak nampak pun harimau, tapi hang seorang je nampak. Walaupun aku tak nampak Z, tapi benda-benda macam ni aku dah faham sangat lah. Sebelum orang tua hang meninggal dulu, ada tak dia pesan sesuatu ke?" Jadi Abang Z ni pun dia ceritalah satu demi satu. "Saya dengan abang saya tak terima. Ayah ni pun ada pernah pesan, kalau ayah dah tak ada nanti 3 malam akan dengar bunyi ngauman harimau di sekeliling rumah. Kalau boleh ketika tu buat tak tahu je," kata si ayah. "Tak apalah, besok malam terakhir. Aku harap hang sabar lepas ni insya-Allah dah tak ada lagi lah gangguan," kata si pakcik penjaga kubur tu. Tapi hak yang malam ketiga tu kasar sikit lah. Pasal apa? Dekat atas bumbung ni seolah-olah macam ada orang berjalan. Bunyi ngauman harimau berserta dengan bunyi orang berjalan dekat atas bumbung. Dan setelah tu tak ada lagi lah pernah nampak harimau putih yang pernah dilihat oleh si Abang Z. Tapi dalam cerita ni tak banyak orang tahu yang pasal si Pak Long ni ada belah harimau putih. Yalah, sebab benda tu pun hasil daripada turun-temurun. Okey, ni nasihat daripada Abang Z lah. Kalau boleh, jangan terimalah apa jenis saka sekalipun. Bukan pasal apa, takutnya memudarat di masa akan datang. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.